le Pak, anang Pak tanya le Pak, kau lah setengah jam Pak bertanya-tanya saya Pak. Awak kau dek menghargai Pak sebagai pembeli di toko ko Pak. Iya tapi awak yo kan membeli tu dan cari lu mana napo. Iya Pak, bangun rumah pe bagai saya nampak tanya-tanya Pak. Yut kok apa guna biku tu dan tanya. Ancak tu kasih saya nampak cari lu. Biarlah tu nak kalake ke tak ko agak bumbu. Kue napa bumbu kue. Oh bumbu. Iya. Sa. Abang? Idin ni mai Idin. Hah? Idin. Tadi ni nak di lakang tadi. Aduh. Sudahnya mama mu akhir-akhir lah. Rantan kini kali. Ade, kaman tan? Pema isih nah. Udah mene oh kan. Ade. Mulu cari ide ni lo. Aku barang banyak nang kurang. Ku lemban tiang ku bakok nang gadang sih banyak nang tinggal nang kacik capek habis. Nang kadang-kadang aku capek habis. Nang sekilo lambek pai. Sedapi dia banyak dia. Tu paling keramik nang kurang kula dia aku. Kama, kalau Aidin ada yang cari di belakang ni, hendak sobok. Itu nyelaloknya siang-siang ya. Awak lalok. Jago lai. Kalau je karaju pemalai gaji nak panuh. Itu tu bang Kalek main bau tu Mek kareke lai. Capek lah nak sedap. Astagfirullah. Jago lah lai. Tu bang Kalek main bau tu mek kareke antan ke rumah siseh lai. Nasi ya ribu. Ndak nasi do antan kareke tu lu capek lah. Angin auto tu lah capek lah. Kau ni marah lah aku kan. Lalu aku. Dia manusia loh. Manusia deh. Butuh makan dan butuh makan. Kula lewet dah lampau jam makan ah. Muat kereke jak pagi. Dah lebih 20 auto dah muat kereke dah nah. Hampir dah aduh kereke lah kanu dah muat lai. Nah nasi tu tibo dah. Banyak dah. Tengah auto. Auto. Apek tu. Kadang-kadang kereke tu keluar palu hang dah. Din. Ha? Wah, kamu iseng tak? Kemak iseh. Ya. Mantan bos. Kamu iseng sampai yang konfer tu. Ha, patang tak baca dah mah. Jadi lu makan lah dah. Piaman cari pitih untuk makan, cari pitih lu. Tu belum makan. Baru makan. Hari kan lalu tak? Jam 3 hari 2. Ayo deh. Makan ni nah. Deh. 3 hari. Belum makan. Cari pitih untuk makan. Kulit meng kereke kinyol. Habis tu Den. Cari tu Den. Langkah saya batu nyumik. Deh. Ya, langkah saya batu. Tak sadar waktu cik setahun dia ke. Dah cukup lah. Cik 2, 3, 4. Cik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dia ada 300 batang aduh. Aku bisa untuk surau Al-Hidayah tu. Din! Sudah tu kayu gua angkut ni Din. Nampak kak Din dah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alah. Juragan. Ya, San. Nak tibu lah piti keluar. Coba lah timbul lah hari tu balik tak? Orang menagih tu tanggal 9 balik. Tapi perjanjiannya, bahan modal latih bolo, tanggalnya, tentu bulan-bulan baru, bulan usang daerah kan. Perjanjiannya, tiba masalahnya kini dia punya kan. Dia nak menambah kini ya, barang banyak kini banyak lah semua pipa masih banyak ni lah. Jadi lah mampu dah kah? Mampu dia. Tapi kebat tambah lah border lo tadi je lah. Aku barang kau asa banyak ikut lo tambah je lah. Kan ikut minta terakhir ya. Tu minta terakhir tu, ala sebulan tu mah. Kini 3 inci ya. Ya. 1,865,000. Ayo kuah. Tong lah dulu. Tu ya dia tong kalau dah tu asal lalu ada juga. Maleset piti tu ya habis kan tu 2 3 Apa dah tambah besar je leh. 7 8 9 10 sebalik 2 balik 3 balik 4 balik 5 balik 6 balik 7 balik 8 balik 1.865.000. Ya. Pas juragan. Kini 2,5 lah cik. Kini 2,5 sebentar tu. Ianya orang ke kapus nak orang buat perumahan besok tu berkandak mana orang sini. Ya di banyak orang meminta Jadi kapal lu cok tantuk tu dicatat mu dak nak. Apa pesan dan itu? Alhamdulillah lagi ni dah so kadai dengan kuah. Ramai orang pokoknya orang. Nan di Sungai Pua ke Kayete ko lah. Tu. Kayete tu le tahu panjang asas. Kayu tanam nak. Kalian yang terhormat. Watu. Kali yang terhormat. Tiah. Iya. Kayu tanah tu memanglah apa. Tu lah dari sono Iya lah masuk rumah. Banyak nak dari apa saya nak Sungai Pua saya beranjur Padang Panjang kemari Padang Panjang kemari. Kemari orang pergi kumpul malah kat Kayete ko beranjur orang. Iya. Mereka kawat je ni apa. Jalurnya dik pas mah. Tu. Jalurnya rancak untuk jalur ke belakang rancak. Masalahnya kalau di Siambo awak prinsip menggalih koko, mana mau dia. Oh, kini ni minta dia orang muak barang langsung tan. Langsung tan tiba rumah. Katule ado tu tu Aduh tu pokok karyawan siap sadu. Siap. Kasih nak baranyo. Iya. Batu nak barang kadang. Bagungong di belakang. Iya, kereke nak Jantan alhamdulillah lah pelanggan-pelanggan nak beranjur di Kayete ko orang lepeh. Puih. Ibu. Kok keramik aduh. Iya. Ambo pun mantan barang puih lo mau dek kemari mah. Iya, orang perabot kasih kau lanjut. Iya. Yalah dan apa posisi tu. Kasih di sana. Terima kasih juragan. Jadi besok kau mampu sih kau model saya ke Risa sih. Iya. Saya so apa urusan sekolah? Iya Risa saya ni tahun tu dia pun barang-barang kurang. Yalah. Iya dia kau mau ngopong kayu tu sih lo. Jadi. Jangan ngopi lah leh. Dah. Mah. Mah iya. Kuyo rancak rumah. Ragah. Di mana balik bahannya kah? Dah. Oh dah. Dah. Oh dah. Oh, atuh. Tanya je dah. Kuyo agak rumah dah. Lah boleh tanya dah. Atuh. Di mana balik bahan kau dah? Bahan bangunannya kau? Bahan bangunan kau. Di Kayete. Di mana dah? Di Kayete. Di Kayete. Di Kayete. Ayolah dah. Masih dah. Ini. Nanya itu saja. Yup. Di Kayete.
Mưa sampai mencari kin. Tuan lah suai lah ko. Dia kau banyak paralu nampak gunung gini mah. KIT bangunan. You kunya kecil udah hari mah. KIT bangunan. Dan tanya lu. Contoh sesuai kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kada KIT ya? Iya, duduk Pak. Ada Pak. Pak. Cari lu. Duduk. Duduk lah Pak. Ya cukup sekolah ya. Iya. Kau mencari apa? Ah. Oh, bahan. Iya bahan tu Pak. Kadi banyak barang Pak. Kadi catatan lo. Iyo, rencana kau mau ambil rumah, kau mau bangun rumah sih. Oh, iya. Jadi mungkin banyak kau diambil bahannya. Yang Iya. lah paralu gitu Pak. Ada bawa ke? Iya ada. Kasih lah dia, kasih. Kasih ada Pak. Ada. Kasih lah. Banyak paralu. Kau bawa cero balik ke? Sa ambil kau tu cicik. Kalau 3 buah 2,000 Pak. Oh, Iya. gitu. Iya. Ada Pak tu. Enggak. Kau dah lah cik aku kah? Pompa tu ada merek 85 Pak. Oh, 85 ya? Iya. Iya. Kau sikit apa kah? Tu mah cakap abut dek Pak dah. Hah? Ndak cakap abut ke dek tu. Kau dah lah cik aku nak dedek kau kah? Tu 18,000 ni Pak. Ndak tu nak agak laweh di kotik lain. Aduh kau Pak. Kau laweh kau. Sama laweh tu bantu dia beda. Kamu Pak. Ada untuk mandi mah Pak. Aku dah lah cik kah? Aku baliknya 110 lah Pak. 100 lah kau ya. Jadi dak keke dayung loh Pak mandi lah dah lah pakai kau ah. Oh, gitu. Iya. Aku tu apa penjujuk seni air ya? Iya. Berapa cik? 35. 35. Iya. Kan bisa kurang harga deh. Beko bisa saya Pak kalau ambil banyak Pak bisa kurang beko. Iya. Ya, cak nak. Iya. Kau segulung mana nak? Iya. Berapa segulung kau kah? Kau nak sagulang panah Pak. Kau lah untuk orang Pak. Setengah bisa, ambil seperempat bisa, semeter bisa. Oh, semeter bisa. Semeter bisa. Dan tu pengambil apa jawi dia nak. Kadang-kadangnya lelaput apa kau? Oh, iya. tu paralunya kayak 10 meter mah Pak. Oh. Iya. Cuba bisa ikut kuat mah Pak. Kuat kau. Paku untuk kedindiang tu pakuan nama deh. Banyak macamnya Pak sebelah mari Pak. Bisa cari. Nak kedindiang. Dia apa mah? Pakuan nama tu deh. Aku kalau paku apa kan bengkok saja. Ini kedindiang dah. Oh, ada ya belah mari Pak. Mah? Di sekolah tak paku sado Pak. Ndak aku dah cek kah? Kau 10,000 ya Pak. 2,000 ya. Iya. Alah, iyo. Iku bisa untuk apa gas mana? Bisa Pak untuk baralek bisa nah Pak. Untuk orang nikah-nikah itu pakai apa? Bisa duit pun nikah? Bisa. Ndak ada duit gas lah. Bisa Pak. Kau dah cek kah motor? 1,000 Pak, ambil 2-3,000. 2-3,000 mahal lah cibu lah. Motor lah. Deh. Ndak bisa dah Pak. Ndak bisa dah Pak. Lemok, nak kalau kacik agak kacik. Kacik katanya paralu Pak. Ni motor lah. Ndak Pak. Murah tu mana ada motor nak kau kecil motor. Ndak bisa dah Pak. Anak Pak kakak lah. Ndak tu dia cari luar api dia. Ndak. Agak. Bisa untuk cetak kue pas hari raya bisa, sebelum raya bisa. Duit cetak kuih. Ndak aku ndak duit apa-apa gigi. Mamo. Iya, mama mu tak balian gigi bisa. Oh, saya. Paek tu, paek. Pak, kau Apa, tak ngajam apa-apaan Pak saya tadi mah Pak. Ya pi den kembali. Iya, anak Pak balik cepet lah. Olah you apa pipa air tu nak den pipa air den pacah. Pak di siku lengkap Pak, pipa air, pipa sado-ado Pak. Lengkap Pak balik. Iyo kalau les samo bantu les sesuainya tu den balik ko.
Nyu pacah. Sekak cuba celilah kawan kata kawan apa. Balas senan Pak, anda Ah? pindah sir sampai Pak Danyo lihat aja ni siko Pak Danyo sadu. Iko lah apa lah nama barang sadu dek Pak kak. Balangin Pak Danyo lah. Ndak kemelah kemana nyu pipai tu apa untuk apa air tu mah. Iyo, le tak bayang dewa Pak, lai tak bayang dewa. Cuman barangnya di sebelah situ Pak. Nanda kawan cuba cari kadang bantu pipai tu. Nam pacah tu mah. Pak, Lai sesuai. kapusnya langsung Pak Danyo deh Pak. Di sini jalan ada pipa nan pacah paralon Pak, gen untuk air Pak, gen untuk mengunci pintu Pak. Tanyo saya kapus langsung le Pak. Oh kah bos? Iyo, tu bos sedang duduk situ Pak. Bisa Pak Danyo langsung situ. Tanyo kasih rasa gunung ke Pak. Aduh sinana lem-lem untuk bumbu untuk makan gigi. Aduh Pak. Aduh. Iyo Tanyo Ya tadi tadi lah Pak. kecil yo ko dah lah bertanya je. Dia tak tahu dia apa ragu dan tak. Tahu Pak. Oh lah tahu. Iya, tanya saya langsung Pak. Iyalah. Deh. Jalan itu. Mau sebanyak deh. Iya. Oh, pipa hari jangan lupa tak pipa hari nak pecah ni. Jadi, Deh. Pipa hari nak pecah. Pecah tadi nak Iya, nyuntuk penyambung tu sana. Jadi. Deh. Tanya saya Pak. Deh. Maaf. Oi, maaf bos kah? Dah duduk Pak. Tu mah tu orang duduk sini tu kurisi tu nak kurisi. Nan hitam Pak. You kurisi ni hitam tu nak kurisi. Nak kelen. Oh nak kuah. Ya. Pak Ji. Oh Pak Ji. Ha? Oh kuah kamu nanyo beli barang ah. Di mana habis lah. Iya. Ya Pak. Iya. Oh kasih. Ya Pak. Oh kamu beli apa Pak Ji? Oh beli bahan. Nak Pak Wali Nagari. Di bahan. Iya. Itulah kan lah apa yang anggota tadi. Alah kecik anggota tadi nan bersih tu. Ya. Oh tak kabos Denson tanya ciknya. Ya. Cukup satu cat, paku, NC, grande. Iya. Tangan-tangan pintu. Yo lah dan calik ke dalam jadi yo lengkap banyak cukup 4 den. Keramik, granit, kasih nak barangnya. Iya. Batu nak barang banyak. Yo dan Ya, aduh. ada rencana kamu bangun. Rancak lah. Ya, kau awak tu semua bangun. Kau tak kasihan ni. Awak tu sebagai kepala keluarga memang harus dia siang rumah jana tu bini. Oh itu yo tu kok dan ansur beli apa lu. Mungkin sudah langsung enggak mulai dari kasih sampai kayu simen kan cukup sedo nak. Ya, lain. Tu Ni di mana kau bangun sana? tu di Jalan Lampayu. Dia nak tanah siapa tu? Dia tanah awak, dia nak tanah bini. Awak balik tanah awak punya. Aku tanah tak bawa bangun tanah bini, aku tanah mintu aku lah. Macam dah. Enggak. Rencana kan you membangun kah? Pak Ji. Oh Pak Ji. Ya, bangun cak bangun. Iyo tu kok tu disedia bahannya lu. Model cat kok kan itulah dua pakai antinya deh. Anti raya, anti pecah, anti jamur. Itu anti jamur. Cat yang berkualitas ni juga aku sedang Oh, lain ya. Cat tembok, cat kayu. Iyo. Nak macam lotiannya ada. Kau nak mancat kuali bisa lah. Iyo. Ndaknya nanti tu kok anti ada anti rayap. Anti air. Anti air. Ya. Pokoknya nan apa tu beko jan model kadong kayu pun li nak bubuk kayu dan di dicatnya tu Lain. tu di anti rarat nemu dan naklah fahana masalah tu de Pak Ji Lain tu siku barang yang berkualitas. Iya ya. Ya. Di barangkali ambil dia catnya dia cat pakai anti rarat timur tu anti pecah tu berhabis dia. Tergantung rumah gadang barang. Aduh rumah orang nak nampak kali 6. Tu ukuran rumah perunas. Aduh nak ukuran 10 kali 10. Tu nak rumah orang sederhana. Aduh nak ukuran 100 kali 90. Tu orang kayu walindak nah. Nama rumah gadang nak inyo. Pun nak nama sama je sadu dah. Ana mampek 2 nak salah dia nak apa? Pek 2 tu ke mana? Nak becak dia paling hampir cak gas 10 kilo dia nak. Ndaknya anang kan pek 2 ni tu nananya dia nak. Tu pasaran orang tukang aja dia nyuruh membalik cat. Cat Rumah lah ada. You ka batagak lu. You mengalah cat nama bikin dulu. Ndak tu beko tu dia balik cat tu beko
tapunya nak mak. Dia bangun rumah lu, balik batu untuk pandasi ke rumah tu lu. Biar pandasinya lu. Baku dah dipikir cat. Iyalah batu dan sikulah dan balik kalau dua tu. Batu lain, batu akik ada si koma. Batu bata. Ndak batu bata tu dah. Ya. Udah ada pitih membeli batu ginjal ada dua dia balik. Tu ginjal ndak. Rumah adanya bangun dah pagi sana fikir. Ikut dulu awak harus punya planning untuk membangun rumah. Iyalah alah planning lah tu. Oh petang sama ada dan beli paniang apa tu dia. Anu mo. Anda catat ada apa ha? Mama faktur saya. Ya, catat salah nang kada ambil lu. Anak kada balik. Ya. Nang kada napon. Pokok cat nanti rarat, nanti pecah, nanti air tadi itu iyo nah. Deh. Ade. Anak kada apa lu ke? Batu gak limoto. Batu limoto lah. Nyo tinggi pondasi den tu tinggi rembek kali anti gampo nak. Banyak batu limo. Iyo nyo tinggi. Pondasi den tinggi. Ade limoto. Alai. Tu kasih agak 7 oto lah. Kasih gitu. Yo, tu lah anti apa dah? Anti air. Lai. Kasih kecil rancak, kasih aluh. Yo tu. Cocok untuk mama pun lah. Untuk plaster rancak, untuk lantai rancak, untuk pendasi rancak. Iya. Tak 7 oto. Tu kayu na 5 balih, 10 tu agak 4 kubik lah. Kayu tu Untuk apa? Mau kudu tu lanti rarap. Liku makan di kapuyu aga apa ka? Lain anti patah lain nak. Ayo anti patah tu. Kayu dia surian rancak nak. Ayo tu kayu tu. Nak nyo nyo. Agak 5 kubik lah. 5 kubik. Ya, tu simen agak 60 karong lu. 60 karong lu simen. Simennya menambah balik gini. Lah. Nak bar. Simen cak leh awak nak dapat anak 5 sekarang leh. Ada nak bar dah. Dapat sasak dah. Deh. Lama dakik 90 dah kau gini. Ya nak bar. Kalau melakek simennya kalau ting melakek. Beku nak simen lain. Ya. Kareh simen tu simen Padang. Itu. Simen enggak 60 lah. Kau ndak ada gara-gara Prabowo simen naik dekat lah. Lah, iya. Jauh sebelum lari lah naik. Dah deh. Jelas kadang dia mahal kan. Ndak kau kadang paling murah. Iya. Di Sumatera Barat KIT paling murah. Deh. Barang langsung Banten bawa ke rumah. Iya kalau Banten. Triplek langsung triplek. Tripleknya lain nak pecah sangat naik tenju. Nan tak lah. Kok tipis dan tu lah yo. Nan tak papan ni. Ndak nyuka do nan tak kurang berah. Martabak. Ni tak salah. Ndak mungkin. Martabak tu keparuk pai. Bagai saya tanya nak tabak lagi. Acul total dulu lah barasa dulu deh. Total dulu. Gua 7 rusak, 7 karung. 7 tu. Lai Banten. Banten ke rumah. Lai. Ya. Iya. Seng yola kena seng. Masukin seng sekali. Tapi pendasi ada biak mengalah siang di kandaan. Iya tu ndak pakai siang tu. Kudian lah pukul lu. Kudian tu. Awak nama beli awak lu nyagaan. Kalau kita letak siang ni pukul. Ya dia lah. Di kos lah pendaki 32,650,000. 32. Ya. Tu. Deh. Paku lu masuk lah tu. Paku selalu. Paku panjang kuku gak dem biak kena yang kurang paku dia gak 7 buah gak 3,000 peti lah. Paku gak 3,000 peti tu paling halus tu gak 2,000. Untuk maponya. Iya, tu salah. Tak risau dah. Deh. Imbo lah cik le nyambil paku selalu. Ya, betul tak risau dah. Ya, deh. Deh baji. Ambil paku lah, paku enggak bisa nyanyian tu lah. Berapa? Enggak 2,000 petih lah. Enggak 2,000 petih. 2,000 petih. Nampak tanya-tanya tadi tadi kau balik dah. Lain. Panjang lah dia. Panjang kau. Ya tu lah. Coba. Ya pas. Berapa ada berapa? Enggak 2,000 petih. 2,000 putih. Ya. Tu ampalih halus tu enggak 3,000. Sampai lalu yang mereka kau 3,000. Iya. Sampai kau dia main pacik saya kalau 2,000. 2,000. Kau 2,000 kah? Aku ampalih ada 3,000 deh. Balas 3,000 Pak. Iya. Anti lah belanja pak lah. Nak ke belanja nak anti dia kata dia. Anti bertanya tadi.
Aku lanjut nanti Pak Haji ya. Oh, kan lai bantan ke rumah nak. Tapi tadi lai bantan sampai ke rumah sampai alamat. Adik aku dan tunggu si rumah tu beri riang lah jadi je. Lah.